Bagaimana pula dengan objektif? Objektif kita kalau untuk anak-anak murid ni, terutamanya anak-anak tadika ni, mereka masuk umur kalau play school kita 2 tahun dan 3 tahun, kalau prasekolah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi hak mereka tu untuk kita bagi mereka persiapan yang mantap sebagai persediaan untuk mereka masuk ke darjah 1. By the time mereka masuk darjah 1 tu, kita punya objektif ialah mereka dah boleh membaca, menulis, mengira semua tu, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Mereka dah ada macam-macam general knowledge. Sebab kita ada satu program yang sangat-sangat membuatkan budak-budak berlumba-lumba baca buku, dipanggil Reading Voyage. Reading Voyage yang mana kalau mereka baca buku banyak ni, mereka dapat pangkat sekian, baca buku banyak ni dapat pangkat sekian, buku banyak dapat pangkat captain yang paling banyak sekali. Jadi by the time sebelum mereka masuk darjah 1, dah banyak buku mereka baca dah, general knowledge tu. Tapi yang paling penting sekali, mereka dah boleh baca Al-Quran, dah boleh solat, dan kalau boleh suka solat kan. Kita boleh ajar dia pandai solat dan sebagainya kan. Nak suka solat tu kita pupuk lah, tapi doa yang penting. Sebab hidayat tu daripada Allah Ta'ala kan? Peranan ibu bapa juga dah boleh solat, dah suka solat, mereka ni ke depan. Bila mereka masuk placement darjah 1 tu, kalau nanti ada Linus test ke, dulu ada Linus test namanya, sama placement kan, mereka ke depan. Jadi kita nak begitu, dan kita nak objektif kita adalah pembelajaran yang mereka di prasekolah tu menyeronokkan lagi berkesan. Jadi bila menyeronokkan tu, mereka ada rasa feeling suka. Suka, dan suka tu berpanjangan lah, sampai sekolah rendah dan sebagainya. Kalau tak suka tu susah lah kan. Dia orang kata pembentukan mindset tu bermula daripada situ je kan. Sebab tu kita gunakan pelbagai teknik tu untuk suka. Saya dulu jadi pensyarah komputer. Dulu saya tak faham kenapa ada dipanggil lecturer, ada panggil teacher kan. Di sekolah panggil teacher, mesti panggil lecturer kan. Tapi setelah saya mengikuti pelbagai latihan berkenaan dengan pedagogi, andragogi, ada macam-macam teknik. Jadi dia lecturer ni, pensyarah universiti tak perlu teknik. Dia nak baca kan, tak perlu teknik lah. Sebab budak-budak tu dah student dah dia dah terbentuk dah. Ni lecturer sampaikan je, macam mana cara pun tak kisah. Tetapi bila kita mengajar anak-anak ni dia tak fokus. Dia nak usik ni kan. Betul. Jadi perlu ada teknik, kena ada metodologi untuk sampaikan, untuk fokus. Children, eye on me. Budak-budak pemandang kan. Dan kita menggunakan visual, audio, kinesthetic, macam-macam kaedah lah supaya nak bagi fokus. Baik, macam mana pula dengan VC je? Visi, insyaAllah. Apa yang kita nampak ke depan kan, bendanya belum hadir depan mata, tapi kita dah terbayang kat kepala kan. Jadi masa dulu saya punya visi adalah Little Caliph ni berada di seluruh Malaysia. Kan? Kalau kami driving kan, nampak contohnya alam impian kan. Ya Allah, Little Caliph dekat alam impian satu, ya Allah. Pergi Al-Usta, orang kahwin kan. Ya Allah, Little Caliph kat Al-Usta, ya Allah. Ya Allah, Little Caliph kat Kota Baru, ya Allah. Saya gabungkan visi tu dengan doa lah sekali kan. Jadi dan sekarang Alhamdulillah tahun 2024 ni, tempat-tempat yang ditunjuk tu Alhamdulillah Allah makbul. Betul je. Allah membuat keputusan untuk bagi jadi, dan sudah ada lebih 450 tadika di seluruh Malaysia. Dan pergi mana-mana pun nampak lah. Betul. Pergi mana-mana pun nampak. Dan Alhamdulillah I travel a lot, pelbagai negara kan. Jadi visi kita Allah kembangkan. So visi saya dan doa kami di Little Caliphs adalah Little Caliphs everywhere in the world. Mendunia. InsyaAllah. Mendunia insyaAllah. Supaya seluas mungkin dakwah dan risalah Islam ni tersebar. Anak-anak dari kecil, kalau mereka kecil-kecil kita boleh pakai gadget macam-macam apps, game dah boleh main kan. Apalah salahnya mesej Islam, kefahaman tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu dah masuk sebelum mereka masuk sekolah lagi.